Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Saya Mahiz, penerbit DVD tutorial Photoshop Malaya, dan di sini saya ingin memberi pendedahan kepada mereka yang masih belum memiliki DVD tutorial yang saya terbitkan. Sekiranya mereka yang dah dapat DVD tutorial, saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada anda kerana meyakini produk yang kita terbitkan. Dan kepada mereka yang masih ragu-ragu, masih bertanya-tanya berkaitan dengan DVD tutorial ni, kerana saya dapat feedback, saya dapat komen, saya dapat pertanyaan daripada ramai orang berkaitan dengan apakah yang hangat sangat DVD tutorial ni. Okey, daripada DVD 1 sampai DVD 6 sebenarnya adalah perkongsian ilmu Photoshop yang saya kongsikan selama 7 tahun saya belajar Photoshop, sama ada secara formal ataupun secara tidak formal. Ini adalah laman web rasmi Photoshop Malaya dan anda boleh lihat apa yang isi kandungan yang terdapat dalam setiap DVD. Apabila anda memasukkan DVD tutorial ke dalam PC anda ataupun di dalam anda punya laptop, anda akan dapat dua fail ini. Fail yang pertama adalah fail note, yang kedua adalah folder DVD tutorial. Yang pertama adalah berkaitan dengan kaedah cara nak pasang. Yang kedua adalah fail pembelajaran. Okey, bila anda buka, anda akan lihat ada satu fail HTML. Dan saya recommend kepada anda supaya anda menggunakan Google Chrome untuk membuka fail ini. Kerana paparan yang terbaik saya setting untuk pembelajaran dengan menggunakan DVD tutorial ini adalah menggunakan Google Chrome. Sekiranya anda mempunyai beberapa pelayar yang lain, anda boleh download Google Chrome dan anda klik kanan dan open with Google Chrome. Dan sebenarnya ramai orang tanya kepada saya, adakah benda ni memerlukan internet untuk tengok? Sebenarnya tidak. Sebenarnya fail dia semua dah ada dalam DVD tersebut, cuma saya securitykan dia, so anda tak perlu risau berkaitan dengan tu. Dan anda boleh lihat apabila anda klik ataupun open with Google Chrome, dan anda akan dapati dia akan keluar satu paparan seperti ini. Ini adalah kaedah yang kita gunakan untuk mengajar anda dengan cara yang lebih mudah dan lebih menarik. Jadi saya dah buat satu interaktif dekat sini supaya mereka yang study, dan anda just boleh klik untuk dapatkan ataupun untuk meneruskan pembelajaran kepada video-video yang seterusnya. Sama juga dengan DVD 2, DVD periklanan dan juga DVD kesan khas, semuanya menggunakan teknik ataupun interaktif yang sebegini. So dia lebih mudah kepada pengguna, dan sekiranya anda nak tengok, anda just boleh klik video mana yang anda masih belum study. Dan saya harap kaedah ini mampu memberi satu kepuasan kepada anda dengan pelaburan yang anda berikan, kerana ada setengah-setengah mungkin merasa benda itu sangat mahal dan sebagainya. Tetapi saya harap anda menghargai ilmu yang kita kongsikan. Ilmu yang saya kongsikan itu merupakan ilmu yang saya study selama 7 tahun dalam Photoshop, dan saya harap ilmu yang anda dapat daripada saya, anda boleh gunakan kepada dalam bidang kerja anda. Anda boleh gunakan anda punya pengetahuan berkaitan dengan Photoshop untuk di masa akan datang, supaya anda punya mutu kualiti design anda dapat di-upgrade ke peringkat yang seterusnya. Kepada mereka yang masih ragu-ragu dengan produk yang kita keluarkan, bagi saya dah cuba bagi yang terbaik, yang termampu yang saya boleh bagikan. Dengan pelaburan yang anda berikan, saya yakin dengan pelaburan sedikit, anda boleh mendapat impak yang besar dalam bisnes yang anda akan jalankan, sama ada anda telah jalankan ataupun anda yang akan jalankan. So kepada mereka yang masih belum memilikinya, kebetulan pada hari ini 4 hari bulan 8 2011, saya sedang buka promosi sempena Ramadan untuk dapatkan dengan bonus yang kita berikan. Kepada mereka yang berminat untuk belajar Photoshop, anda boleh join grup Facebook Photoshop Malaya ataupun sentiasa mengikuti Photoshop Malaya TV dalam YouTube, kerana kat situ kita bagi tutorial percuma kepada anda. Dan saya harap perkongsian ilmu saya selama ni mendapat sokongan daripada anda semua, dan saya amat-amat menghargai
sokongan yang anda berikan. Sekian daripada saya, Muhammad Arif Hakimin ataupun Mahiz, dan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.